relax sikit. Dia lemah, dia tak boleh mengamuk. Pernah sekali saya menguatkan seorang sakit. Last sekali sudah malam. Apa dia kata? Saya marid, dia kata. Marid ni syaitan yang paling hebat sekali lah. Terus dia gila. Malam yang sama, saya pun dah panik dah. Saya kata bawa hospital. Bawa hospital seminggu. Kita gunakan ayat Quran juga. Hospital pun ubat. Baik dia. Jangan kita rasa panik waktu orang kena rasukan ni. Dia boleh. Sementara kita gunakan hospital, dia boleh injek, dia boleh ikat tu, bagi makan pil, bagi lemah. Jangan dia mengamuk. Bila mengamuk, lagi mengamuk, tak tidur, seminggu, 2 minggu tak tidur, lagi panas badannya. Bila panas badannya, boleh bawa kepada penyakit yang lain pula. Jangan kita rasa penyakit ni tak boleh bawa hospital. Boleh bawa. Bawa dulu. Sementara untuk mendapatkan orang-orang yang boleh mengubati secara Islam. Jangan kita nak mengubat ini cara yang bercanggah dengan hukum Allah Subhanahu Wa Taala. Itu nak pesan kata. Kemudian pembahagian dia. Ada orang yang dirasuk seluruh badan. Jadi dia tak menentu dia. Ada orang yang sekali ada, sekali tak ada. Sekali jadi, sekali elok. Ada orang yang dia masuk separuh badannya, tangan aja sakit, atau perut aja sakit, atau mata je tak nampak, atau kepala sakit macam nak pecah kepalanya, atau kakinya tak boleh berjalan, atau mulut tak boleh bercakap, atau sebahagian. Ada yang seluruh badan dia masuk semua. Dia bercakap seorang-seorang, dia lari, dia telanjang bogil, dia menumbuk orang, macam-macam. Ini macam-macam cara. Kadang-kadang kita lalu sebuah tempat yang pelik-pelik, dia senang masuk. Lalu tempat gelap-gelap gitu, dia duduk di situ, nunggu masa nak masuk dalam badan orang aja. Itu sebabnya kita jangan rajin berjalan di tepi laut. Tepi laut yang orang tak ada, jangan pergi. Kadang-kadang budak-budak naik basikal round tepi-tepi laut tu, terlanggar anak jin. Ada orang yang bertahun-tahun tak baik. Jin terlalu marah. Mungkin anak bungsu dia, mungkin anak pertama dia, mati terlanggar dengan basikal. Basikal mati tak? Begitu. Itu 3. Pertama tadi seluruh badan. Yang kedua, dia datang balik. Itu yang payah. Sebabnya kita bila test orang-orang yang kena gangguan ini, letak tangan di atas kepala dia, dia terasa macam jarum masuk dalam kepala. Halus jarum masuk dalam kepala dia. Itu tanda-tanda ada jin dalam kepala. Tanda-tanda dia. Kemudian orang-orang yang kena yang kena rasukan ini, hendaklah kita yang pertama sekali, kalau sekiranya peringkat pertama kita tak tahu nak buat, kita azankan 7 kali. Jangan tu. Jangan ramai azan, seorang sudahlah kan. Dan seluruh kilang lah azan. Tak. 7 kali. Jadi mudah-mudahan orang yang kena rasukan itu lega sikit, jin cabut lari. Ataupun bacaan ayat kursi sebanyak 313 kali. Kalau ramai, ada 300 orang, seorang sekali lah. Kalau 10 orang, 30 kali lah. Bacakan ayat kursi. Dengan syarat ayat kursi itu dibaca ikut undang-undang dia. Jangan jadi sebuah sekolah dulu ni, habis budak-budak mengamuk, cikgu kata baca ayat kursi semua. Ketawa jin tu pasal baca ayat kursi salah. Jin tahu salah baca, ketawa dia kata apa? Baca ayat kursi pun salah, dia kata. Jin pun pandai. Maka cara dia naklah baca 9 wakaf peringkat awal. 9 wakaf. Maknanya
Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Berhenti. La ta'khudhuhu sinatun wala naum. Lahu ma fis samawati wa ma fil ard. Man dhal ladzi yashfa'u indahu illa bi iznihi. Ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum. Wa la yuhituna bi syai'in min 'ilmihi illa bima syaa'. Wasi'a kursiyyus samawati wal ard. Wa la ya'uduhu hifdzuhuma wa huwal 'aliyyul 'azim. 9 kali berhenti. Saya ulang lagi sekali. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. La ta'khudhuhu sinatun wala naum. Lahu ma fis samawati wa ma fil ard. Man dhal ladzi yashfa'u indahu illa bi idhnihi. Ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum. Wa la yuhituna bi syai'in min 'ilmihi illa bima syaa'. Wasi'a kursiyyus samawati wal ard. Wa la ya'uduhu hifdzuhuma wa huwal 'aliyyul 'azim. 9 kali berhenti. Jin dia tak belajar wakaf-wakaf ni, dia boleh baca, wakaf dia tak kerti. Tu ayat ini, ayat kursi ni membanggar rumah pun boleh daripada gangguan syaitan, dan kita pun boleh mendinding diri dari gangguan mereka. Zaman Basrah dulu ni dia terbakar, ceritanya terbakar jin tu, hangus apabila bacakan ayat kursi. Dengan ayat ujung wala ya'uduhu hifdzuhuma, dia tak boleh baca dah, dia tak boleh baca. Itu peringkat yang mudah, ini panggil first aid nya. Maknanya cara pengubatan ataupun untuk meredakan keadaan. Bang dan baca kursi ramai-ramai. Tu dia. Duduk elok-elok, ambil uduk elok-elok, baca perlahan-lahan. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Itu. La ta'khudhuhu